Awas. Awas! Soalan ini mencabar. Kalau ada hajat untuk skor A at Maths, sila print PDF yang ada dalam Telegram grup cikgu, cetak dan buat catatan. Kod-kod lah keluar, adalah idea macam mana nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Soalan Melaka 2025 kata 2 nombor 4. Soalan fungsi yang mempunyai pemfaktoran advance. Soalannya diberi bahawa fx sama dengan x tak sama dengan sifar dan f(x) sama dengan f songsang x. Tunjukkan bahawa m tambah n kuasa 2 sama dengan kosong. Soalan ni ada bahagian yang mudah dijawab, warna hijau, dan juga bahagian yang agak mengelirukan, warna merah. Dalam exam, jangan panik. Sebaliknya, buat mana yang kita tahu, yang warna hijau. Fokus dekat situ. Cikgu mulakan dengan mencari fungsi gubahan ff. F(x) sama dengan, kenal pasti bahagian x ni yang akan berubah. Jadi, seluruh fungsi akan dimasukkan lagi sekali ke dalam bahagian merah. F(x) sama dengan m bahagian merah akan digantikan dengan m per x tambah n. Fokus kepada bahagian pecahan. Ini per 1 darab dengan x atas pun darab x. M per m campur n x per x campur n. Lelaki, perempuan kahwin lelaki. Mx per m campur n x campur n. Sudah siap sebelah kiri. Sekarang buat sebelah kanan. Cari fungsi songsang. So fx sama dengan m per x tambah n. Katakan y sama dengan m per x campur n. Pindah y tolak n. M per x per 1. Terbalikkan. X per m 1 per y tolak n. Darab ke atas. Maka x sama dengan m per y tolak n. Yang mana fungsi songsang? Ialah m per x tolak n. Siap. Alhamdulillah. Kedua-dua fungsi ini boleh disamakan. Kerana ditulis dekat atas ni, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Mx per m campur nx campur n sama dengan sebelah kanannya fungsi songsang daripada sini x tolak n. Kita akan cuba susunkan supaya semua ini bersamaan dengan sifar. Cikgu mulakan dengan mendarab semua dengan ini. Darab atas. Mx campur bracket m campur nx sama dengan m bracket m campur nx per x tolak n. Seterusnya, yang ni darab sebelah sana dan sana. Mx x tolak n campur n m campur nx x tolak n m campur nx. Cikgu expandkan. Cikgu salin balik expand m kuasa 2 mnx. Setelah kembangan yang begitu panjang sekali, dah rasa semput gila. Innalillah, selawat banyak-banyak, berzikir. Jangan panik sebab soalan minta tunjukkan bahawa m tambah n kuasa 2 sama dengan kosong. Macam mana kita nak dapat bentuk ini? Asahkan pensel kalian, sediakan ruang secukupnya. Kita teruskan perjuangan. Walaupun panjang, rupanya ada beberapa yang boleh dibatalkan. Cancel ini dengan ini. Yang lain, cikgu susunkan supaya yang ada x kuasa 2 duduk depan sekali. mx kuasa 2 campur n kuasa 2 x kuasa 2. Yang ada x sahaja tulis selepas x kuasa 2. Yang tak ada x langsung duduk belakang sekali. Kemudian cikgu fakturkan mengikut kuasa. Kuasa 2 m campur n kuasa 2 x kuasa 2. Yang ada x sahaja, bukan hanya ada x tetapi dia juga mempunyai satu kuasa n yang sama boleh difaktor. Cikgu keluarkan negatif n, meninggalkan di dalam n kuasa 2 campur m x. Sebab n kuasa 3 pecah-pecah. Yang belakang sekali ni dia ada m yang boleh difaktorkan. Termasuk juga negatif m keluar, tinggal n kuasa 2 tambah m. Perasan tak bahawasanya semua ni sama? Biru. Kalau dia sama, kita boleh faktorkan dia keluar. Jadilah n campur n kuasa 2 bracket dan tinggal di dalamnya nanti ni, ini dan juga ini sama dengan kosong. Maka bahagian yang depan ni adalah bersamaan dengan kosong. M campur n kuasa 2 sama dengan kosong tertunjuk. Kenapa pula? Bukankah soalan minta? Tunjukkan bahawa m tambah n kuasa 2 sama dengan kosong. Siap. Mungkin tertanya, apa link antara ni dengan tu? Sebab kalau kita faktorkan sebelum ni, contoh x tolak 5, x tolak 3 sama dengan kosong, kita tulis x sama dengan 5, x sama dengan 3. Sebenarnya ada langkah yang ramai skip, iaitu ini sama dengan kosong, x tolak 5 sama dengan kosong. Kemudian negatif 5 dibawa ke sana, dapatlah x sama dengan 5. Dan sama juga untuk sebelah kanan ni, juga sama dengan kosong. X tolak 3 sama dengan kosong. Pindah sebelah kanan, dapat bentuk bawah. Alhamdulillah.